Assalamualaikum. Match vlog pada hari ni, game ACL 2. Okey, pertemuan di antara pasukan Selangor bertemu dengan Persib Bandung. Okey, geng, korang boleh tengok dekat persekitaran Stadium Majlis Pembandaran Petaling Jaya. Korang boleh tengok dekat sana, nampaknya MBPJ di Bandung kan, geng? Yes, di Bandung kan. MBPJ di Bandung kan. Ini baru dekat sini, belum dekat tempat away lagi kan. Ramai lagi dekat sana. Ramai. Memang ramai. Okey, so kalau kita tengok last pertemuan itu hari, Selangor kalah dengan Persib Bandung 2-0. So sekarang ni adalah game pusingan yang kedua, aku boleh katakan. 3 game yang pertama Selangor tak dapat nak collect mata. Satu mata pun tak dapat lagi. So aku harapkanlah untuk pusingan kedua ni, setidak-tidaknya lah kan, kalau tak boleh nak menang, seri pun jadi lah. Seri pun jadilah. Harap bangkit balik, bangkit dekat orang kata apa, game ACL 2 ni. So kita nak ronda-ronda sekejap dekat kawasan-kawasan stadium, tengok apa yang ada. Dan kita jumpa nanti dekat dalam stadium. Okey, baik. Let's go. Kau boleh tengok dekat sini ramai fans Persib Bandung. Ramai. Hello. Say hello sikit. Hello. Penyokong Persib Bandung, geng. Mantap. Ada nak pun nak join lah. Okay, last game itu hari Persib Bandung menang betul 2-0. So untuk game hari ini, rasa berapa kalau kata menang pada hari ini? 2-1. Bagi 1 dekat Selangor. Baik hati ya. Tapi saya sekali pandang nampak macam Sadil Ramdhani lah. Serius lah, Sadil lah. Okay. Terima kasih. Last game itu hari lawan dengan Persib Bandung kalah 2-0 dekat tempat lawan kan. So untuk game pada malam ni, kalau kita tengok keadaan semasa dekat sini, nampaknya Selangor di Bandung kan Di Bandung. Okey. Agak-agak malam ni macam mana? Boleh comeback daripada 3 game kekalahan sebelum ni ataupun macam mana rasa? Tak ada pilihan. Tak ada pilihan? Kena menang atau paling tidak pun jangan kalah. Okey, betul. Sebab nak menghidupkan peluang, walaupun kita tahu peluang agak susah, tapi kurang-kurangnya jangan kalah lah. Jangan kalah di home kita pada malam. Memang Memang sedap gila. Serius sedap. Bau tak sedap, harga RM11. Memang sedap lah. Harga RM11, kalau tak sedap tak boleh cakap apa lah. Tapi yang ni memang betul-betul sedap. Betul. Oh layan, patty ni Ini nama dia smash. Layan dulu. Alright, Mok. Kita dah berada dekat dalam stadium MBPJ. Nampaknya Abang Tisu tak ada hari ni. Abang Tisu koyak. Abang Tisu dah koyak semalam. Ada yang koyak tapi bukan kertas, tapi tisu. Halo Jad, on tak MBPJ. Dia kecundang, geng. Kecundang semalam turun MBPJ. Sekarang suara dah tak ada. Aku pun still ada sikit lagi. Ada sikit lagi. Aku ada lah sikit juga. So ini talent baru aku. Aku tengok line up pasukan Persib Bandung seram tau. Kalau tengok dia punya first 11 dia, bukan kata-kata, majority pemain import dan ada mix blood dia kan. So pemain lokal diorang tak ada. So nampak memang solid lah kalau tengok daripada dia orang punya line up.
Tapi apa-apa pun akan berlaku bang. Apa-apa pun akan berlaku. Apa-apa pun akan berlaku. Selangor ada seorang pemain pop baru. Tahu-tahu sampai ya? Tahu-tahu sampai je. Diarra. Bermain di bahagian center back. Center back. Kita boleh tengok, kita akan saksikan depan mata. Buat pertama kali dia debut dekat MBBJ. Kita antara salah seorang dia So macam biasa kita inginkan kemenangan. And tak kisahlah macam kita cakap tadi kan, 1-0 pun jadi lah. Tak boleh nak menang tak apa, seri pun okey. Seri pun okey lah. Kamu bangkit balik dekat, dan orang kata apa, memperbaikilah kedudukan dekat dalam grouping setidak-tidaknya. Ya, dua mata pun tak apa. Tak ada 3, 1 pun skor. Satu pun jadi lah. So harap ada yang manis-manis. Lebih kurang dalam 15 minit lagi kick off. Nampak kalau kau tengok dekat tempat away sana, meriah gila. Fans Persib Bandung Dia pun ada ultras tu. Dia memang lagi gempak. Lagi gempak. Nampak? Dia dah bagi clap dah. So kita tunggu kick off nanti. Harap yang manis-manis je nanti Okey, baik. Let's go! Alamak. Okey. Oi, baik fokus. Yang kedua, geng. Ini yang kedua memang mantap. Wow, tutup. Baik. Boom. Dua kosong. Z Clash tadi kat depan tu. Wih, Hara dari depan tu. macam hari ni macam tadi kita cakap agak ada yang mani-mani. Baik. Luciano. Wow. Oi. Jaga. Nasib baik melencong. Nasib baik bengkau. Mana tu? Wow. Come on. Tambah.
lagi, tambah lagi. Go! 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 Hey! Wow! Wow! Baiklah, double save siap. Double save yang season tadi. Sini dah save. Dah cedera dah pula dah. Injet dah pula. Oh. Baiklah. Dia boleh buat perangai-perangai pelik lah dalam padang lah. Nasib baik dapat cover balik. Tapi kita dapat free kick lah. Jangan dapat free kick. Oh. Tamat separuh masa pertama. Selangor 2, Persib Bandung 0. Tamat separuh masa pertama. Selangor 2, Persib Bandung 0. Aku tak jangka sebenarnya. Sebab kalau kita tengok perlawanan pertama itu Ian, yang kita boleh nampak dan macam Persib Bandung. Tapi kali ni dia main kat sini. Dia macam ada. Tak ada. Macam tak ada ya. Tactical tu macam tak jadi ya. Hilang, tak jadi. Tak sama macam dia main dekat tempat sini. Dia main kat tempat sini, dia punya tactical yang macam. Tapi bila Selangor main kat sini. Yelah, sebab ini Selangor, ini home dia. Kelebihan kepada pasukan Selangor. Tapi Selangor kali ini sharp convert kepada jaringan lah. Peluang yang dia dapat kan. So untuk separuh masa kedua nanti, aku harap ada tambah jaringan lagi lah. Bang, second half nanti agak-agak ada tambahan jaringan lagi ataupun tak bang? Ada. Abang rasa tambah lagi berapa bang? 3? Saya tambah 2 cukup lah. Sebab biasa kan. Kalau second half, dia punya tactical mesti berubah. Mesti berubah. Harap biasa sekarang ni dah leading 2-0. Second half harap tak nak main berahan abang. Kalau boleh kita tambah abang. Tambah lah. Apa nak defend kan. Biasa nampak macam tu kadang kan. Ini macam Selangor biasa kita tengok. Orang dapat 2 macam dah kira selesa. Faham. Kau dah leading. Second half Cuba cari gol lagi. Okey. Dapat tak dapat nasib lah. 2 gol lagi second half. 2. Okey. Harap mulut abang ni Masin 4-0 kita menang malam ni bang. Ya betul 4-0. Mak Klopp. Wow. Oi, baik. Okey, mantap. Alamak. Oh. Hati-hati permisa. Wah, lama kena. Aduh, kena. Abang tadi Aku buat hal lah. Abu buat hal lagi. Encik Abu. Abu bin Abu. Bang, kalau Abu keluar, siapa boleh masuk bang? Akra. Oh, Angkra. Kol. Kalau Akra masuk. Wow. Tegam. Dia buat hal lagi. Dia buat kita yang tengah sejuk ini. Angkra masuk. Pen dah seram dah ni. Oi, bisang gini weh. Okey, baik cek. Oh, tak ada orang pula. Ada orang. Aduh, habis lah. Persib bawa masuk bengkel tadi. Hati-hati defense Selangor.
tiba-tiba dia bawa masuk pemain Epic pula. Dia bawa Beckham ni. Dia bawa Beckham lah. Aduh. Tu dia Beckham. Oh, okey, mantap. Mantap sih. Ada lagi lah. Wey. Oh. Okey, lira on. Oi, dia. Dua kali. Dia perform habis lah dia. Baik. Kau baik sih, kau baik. Tu dia. Oi, jauh. Dia celebrate. Tu dia celebrate kat dalam. Dia dah celebrate. Dua sama. Aduh. Ini lama. Aku dah call semua orang dah. Tak masuk. Tak masuk enggak. Aduh. Lebih kurang 8 minit je lagi. 8 minit je lagi. Tolonglah. Daripada 2-0 kena comeback lah. Kita comeback dah 2 sama. Tolonglah. Keluar. Boom. Okey, baik. Dia jaga. Panas lah dekat MPJ bagi panas. Panas. Aku pula yang lagi. Mana tinggi sangat. Macam ni lah. Betul tak saya cakap ni bang? Yang masih bawa masuk lira. Nanti kalah. Masalah ni taktikal Persib Bandung. Bukan saya kena hamil lain macam. Dia lain macam sebab apa kau tahu tak? Odak dah jadi harimau lah dekat dalam bilik persalinan. Kau pernah tengok odak gambar? Tengok pasukan KL macam ni? Ini mesti benda yang sama lah. Dia yang sama dia buat. Tadi ada gaduh di sana. Ada gaduh sekali. Persib comeback apa? Lagi pedih tau. Lagi pedih lah. Lagi pedih tau. Berpeluh. Aduh. Sekarang dah membalas ayat sana. Nampak? Ini panas lah ni. Ini mesti panas ni. Mesti panas ni. Apa ya? Kita tak tahu kita balik ke apa ni kan. Aduh. Ya ni.
dah tambah masa lah sebenarnya. Masa dah habis. aduh, patutnya segi lah. Aduh. Patut menang rasanya. Segi okey dan sekarang kena comeback pula. Apa dia? Tamat perlawanan. Stres. Selangor 2, Persib 3. Alright kan, tamat perlawanan. Selangor 2, Persib Bandung 3. Kena comeback balik ah. Kena comeback balik. Patut boleh menang lah tadi. Patut boleh menang. Patut boleh menang lah tadi. Menang ah. So sebelum panas-panas lagi kat sana, jom Kita gerak dulu, takut lagi kita tak boleh balik lagi. kita pancung dulu jom. Aku tak nak masuk dalam ini hal. Tapi barai tak habis lagi. Tapi itulah, aduh kecewa Kecewa sikit lah. Patut boleh menang setidak-tidaknya seri lah tadi. Seri lah, kena last minute. Aduh memang sakit. Last minute kena memang sakit. Serius cakap. So geng, aku rasa kita punya vlog sampai dekat sini je lah. Sini je, cukup bang. Jauh perjalanan kita nak balik ni. Jom. Kita gerak. Takut ada benda yang kita tak ingini berlaku kan. Okay, jom. Let's go. Tanah Laya, Tahniah Persib Bandung. Harap tak ada apa-apa yang panas lah dekat luar ni.